tak pasti dia. Okey. Siapa? Kak Syu, Kak Aisyah, Kak Muni. Yang ni siapa? Baru masuk eh? Ijah kan? Oh, Kak Ah, Faizal. Kak Oh, Ijaz. Kak Ijah. Okey. Ya. Minggu lepas belajar ikhfa kan? Ikhfa hakiki kan? Hmm. Mm-mm. Kak sampai muka surat berapa? Al-Baqarah. Al-Baqarah, muka surat? Muka surat keempat, Syu baca sebab Syu seorang yang solat. Lepas tu yang lain semua buat homework, baca seorang satu, hantar ke Aziz. Oh, okey. Jadi ni boleh solat dah ke semua ni? Ali rasa boleh je kita orang baca tak? Kalau ada yang uzur Ha. untuk Kalau baca. kalau ikutkan apa tu? Kena tunggu ni dululah. Tunggu habis period dulu kot. Kan? Tapi kalau nak sebab belajar macam baca sikit-sikit, potong-potong ayat tu boleh lah. Kalau baca Ah, terus baca macam biasa, itu tak boleh. Hmm. ah, Uh, hmm. kalau baca juz amma pun tak boleh. Macam kita kan biasa lafaz hafalan baca hari-hari macam Hafal, ha. driving. Kita dah hafal, sini baca macam Hmm. untuk bawa anak di sekolah kan driving kita baca untuk anak dengar ataupun dalam kelas kan macam saya ajar budak-budak kecil tu kan. Kalau Untuk kita apa? Niat untuk zikir, niat kita dah memang dah biasa tu, okey lah kita dah lazim biasa kan. Tapi kalau kita saja je nak baca kan, itu tak boleh lah. macam Kalau nak yang ajar tu tak apa. Nak ajar budak kan, boleh. budak kecil kena lafaz dia kan. Kita kena baca kuat. Hmm. Boleh kalau memang dah lazim, dah biasa. Dan niat untuk ni lah, untuk mengajar, niat untuk zikir kan. Bukan untuk sesaja baca, macam tu kan. Okey. Hmm. Okey. Uh, jadinya siapa boleh baca hari ni? Boleh, Kak boleh Syu. insyaAllah boleh. Kak Ha, Aisyah boleh. Ya, boleh. Kak, Boleh, boleh. boleh. Okey. Ah, Dia semua ah, boleh lah ni kan? Okay, InsyaAllah kita mulakan dululah dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, muka surat 4 Lepas tu hari ni sambung muka surat 5 lah Kan? Betul. Okey, siapa nak mula dulu? Boleh? InsyaAllah. Ke saya cerita tajwid sikit. Kita baca saya, sikit lah. Baca dulu lah. saya sambil driving lagi Laili. Jadi saya Oh, ya tak ke? Saya jalan cerita dulu. pasal tajwid sikit lah yang kita sambung yang ikhfa hari tu sikit lah, sikit. Okey. Kejap Mana? Okey. Nanti saya bagi ni. Okey. Okay, ikhfa hakiki dalam Al-Quran kan. Ikhfa hakiki dalam Al-Quran ni dia ada 3 bahagian. Sekejap saya share screen sekejap Mana nak share? Sekejap ni. Share lepas tu screen Okey. Nampak tak? Bel- Nampak ke? belum keluar. Tak ada lagi ni. Oh ya ke? Tak apalah. Ni Zoom kan? Tak Zoom tak ni pula. Tak kerti. Apa ni? Share screen lepas tu tekan apa Kak Ashu? Ah, dia share tu, lepas tu Laili pilih file yang Laili nak tu kan. Laili dah buka ke? Dah buka kan website Buka tu kan? Canva tu kan. Tapi Ah, dia tak apalah. Dia tak ada pula. Dia sebab handphone kot. Sebab guna handphone kot. oh aku pun tak pasti. Okey, tak apa kita cakap je lah Hmm. Kita cakap dulu. Okey.
Okay, ikhfa hakiki ni dia ada 3 bahagian kan. Kak Aziz dah cerita hari tu kan. Ada 3 jenis ikhfa hakiki. Ikhfa ni maksudnya sembunyi. Sembunyi. Hakiki tu hak adalah hak. Dia apa? Ikut dia punya tempat. Ikut setiap huruf tu, setiap ikhfa tu dia ada tempat dia. Ada hak dia. Jadi kita punya dengung tu berbeza-beza. Dia tak sama kan. Setiap huruf ikhfa ada 15. Jadi setiap 15 huruf tu semua tu dia punya dengung tu, dia punya ni berbeza-beza. Macam mana kita nak tahu ikhfa apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 15 huruf tu lah. Okey, yang pertama ikhfa ada 3 bahagian. Yang pertama ikhfa a'la ataupun ikhfa aqra. Okey, ikhfa a'la ni dia sembunyi dia tu, bunyi yang tersembunyi tu lebih banyak daripada bunyi dengung. Kalau kita kata ikhfa, maksudnya cara kita baca tu dia akan sembunyi, bunyi tersembunyi dan bunyi dengung. Ada 2 bunyi. Kita sembunyikan bunyi nun tu dan kita masukkan dengan dengung. Dua cara, sembunyi dan dengung. Jadi ikhfa a'la ni bunyi yang tersembunyi itu lebih besar daripada bunyi dengung. Ada 3 huruf iaitu huruf ta, ta dan dal. Ta, ta, dal. Tu 3 huruf daripada ikhfa, daripada 15 huruf ikhfa. Okey, ta, ta, dal ni dia terletak di hujung lidah. Huruf dia satu makhraj lah. Satu tempat keluar. Dekat hujung lidah dan belakang gigi seri atas. Kalau kita sebutkan ta, hujung lidah tu kita tu bertemu dengan belakang gigi atas. Belakang gigi seri atas ni. Ta, ta, da. Okey. Ajak. Tak buka ni kamera. Okey. Okey. Ta, ta, dal. Ada 3 huruf. Jadi, kita punya dengung tu, ikhfa tu, dia bunyi macam huruf N. Lebih pada huruf N. Contohnya, huruf ta kan. Wa antum. Antum. Lidah kita ni dekat belakang gigi seri atas. Hujung lidah tu. Antum. Jannatin tajri. Kalau huruf ta pula, yantiqu. Yantiqu. Betul. Yantiqu. Sekali lagi. Okay. Min dunih. Min dunih. Betul kan? Dia kita bunyi nun tu. Bunyi nun tu lebih. Bunyi N tu lebih daripada bunyi dengung. Tu maksudnya. Yang pertama ikhfa a'la. A'la. Ada 3 huruf. Ta, ta dengan dal. Itu satu makhraj lah. Ada bunyi N lebih. Wa antum yantiqu min dunih. Okay. Lepas tu yang kedua, ikhfa, kita panggil dia ikhfa adna. Ikhfa adna atau ikhfa ab'ad. Ikhfa adna ni, dia ada 2 huruf iaitu huruf qaf dan kaf. Qaf dan kaf, dia makhraj yang berdekatan lah, berhampiran. Iaitu dekat pangkal lidah. Pangkal lidah kat belakang. Qa, qa, ka, ka. Jadi bunyi dengung dia tu lebih pada dengung dia lebih. Dengung dia lebih daripada huruf daripada sembunyi tu. Bunyi sembunyi tu bunyi dengung tu lebih banyak daripada bunyi sembunyi yang tersembunyi tu. Jadi dia bunyi macam ang ing ung. Macam ang, lebih dengung dia. Contohnya macam mana? Minka. Kan? Minka. Dia bunyi ang, ing, ung. Bunyi dengung dia banyak daripada bunyi yang tersembunyi. Min qablikum kutubun qayyimah minkum khairan kathira. Kan? Dia bunyi ang, ing, ung. Masuk ke pangkal lidah sana.
Tu ikhfa adna, ikhfa huruf qaf dan kaf. Okey. Yang ketiga, kita panggil dia ikhfa awsat. Awsat, awsat. Ikhfa awsat ni, okay, dia adalah huruf yang selain daripada ikhfa adna dan ikhfa apa tadi? Ikhfa a'la tadi. Semua huruf yang daripada 15 tu, 5 dah termasuk a'la dan adna. Jadi ikhfa awsat ni lagi 10 huruf tu. 10 huruf yang lebih. Jadi ikhfa awsat ni dia ada 5 bahagian. 5 pula bahagian. Boleh dapat tak? Okay. Ikhfa awsat ni dah belajar dah kan? Yang Kak Aziz belajar dah? Ulang balik je. Okay. Ikhfa awsat ni dia selain daripada tadilah huruf apa tadi? Dal, ta, ta, qaf, kaf. Dia ada 5 bahagian. Cara bacaan ikhfa awsat ni dia sama. Dia bunyi dengung dengan bunyi sembunyi dia tu sama. Yang tadi ikhfa a'la tu bunyi sembunyi lebih daripada dengung. Ikhfa adna bunyi dengung lebih daripada sembunyi. Tapi ikhfa awsat ni sama. Bunyi dengung dengan bunyi sembunyi tu sama. Dia ada 5 bahagian. Yang pertama, ikhfa awsat yang pertama, huruf sa, dha, zal. Yang ni dia ada makhraj dia sama. Makhrajnya antara gigi seri atas dan bawah. Antara gigi seri atas dan bawah. Tengah-tengah. Jadi kita punya lidah tu akan terkeluar lah. Sa, dha, la. Kan? Jadi dengung tu pun, ikhfa tu pun, dia akan kita keluarkan lidah. Bil unsa. Sama kan? Unsa. Dia tak lebih dengung, tak lebih sembunyi tu. Dia macam sama je. Yanzur. Yanzur. Min zurriyah. Min zurriyah. Okey, cuba siapa nak cuba? Bil unsa. Bil unsa. Betul? Yanzuru. Yanzuru. Okey. Min zurriyah. Min zurriyah. Okey, lidah kita tu terkeluar kan. Dia antara gigi seri atas dan bawah. Tu bahagian awsat yang pertama. Ikhfa awsat yang kedua pula adalah huruf sad, zai dan sin. Sad, zai dan sin. Yang ni dia kita guna gigi seri bawah. Bawah je, atas tak guna. Gigi seri bawah. Sa, za, sa. Kan? Lidah kita ni dekat bawah. Man salaha. Man salaha. Okay. Apa lagi? Unzila. Unzila. Lidah kita lebih letak bawah. Insan. Insan. Okey, yang tu ikhfa awsat yang kedua, sad, zai dan sin. Okey, dia gunakan gigi seri bawah dengung kita tu. So yang ketiga ikhfa awsat. Yang ketiga adalah huruf shin dan jim. Shin, jim. Yang ni kita guna tengah lidah. Lidah kita tu dekat tengah. Tengah lidah dia punya makhraj tu. Sya, ja, kan? Menyentuh lelangit. Tengah lidah menyentuh lelangit. Sya. Sya tak sentuh lah. Ja sentuh. Ja. Sya, ja. Okay. Tapi lidah, tengah lidah kita tu terangkat lah. Okay, contohnya. Min syarri. Min syarri. Tengah lidah kita tu yang terangkat. Manja. Manja. Okay. Yang tu ikhfa awsat yang ketiga huruf shin dan jim. Yang keempat pula adalah huruf dad. Dad.
Dot ni kita guna tepi lidah. Tepi lidah. Jadi kita punya dengung tu kena ke tepi lah kan. Mamdud. Mamdud. Okay. Mamdud. Dia lebih ke tepi lidah. Yang kelima, huruf fa. Fa ni makhraj hurufnya dekat gigi seri atas dan bibir bawah. Gigi atas ni menyentuh bibir bawah. Fa. Fa. Kan? Fa. Jadi kita punya dengung tu inilah sama juga. Kun. Kita punya bibir tu ke huruf fa. Kun fa. Kun fa. Keluar gigi rabbit tu kan. Kun fayakun. Okay. Dia pergi ke huruf fa. Okey, itu maksud ikhfa lah. Okey. Ikhfa a'la, ikhfa adna dan ikhfa awsat. Okey, habis dah. InsyaAllah. Boleh nanti kita dalam bacaan. Okey. Okey, mungkin kita boleh sambung. Muka surat berapa? 5. Okey, siapa nak baca dulu? Ya. Okey ke? Siapa nak baca? Ijah baca. Boleh. Okey, Kak Ijah boleh? Terus. A'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي Thamaratir. Terus masuk dalam ra. Thamaratir riz. Tirriz. Okey. من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل Okey. Cuba tadi. Rizqan. Yang ni masuk ke huruf qaf. Ikhfa apa tadi? Ikhfa adna qaf dan kaf kan? Rizqan qa. Dia jadi macam A-N-G. A-N-G. Qanqa. Qanqa. Naik atas. Lidah kita ni dekat pangkal lidah. Pangkal lidah. Rizqan qa. Okay, cuba. رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل Qabl. Ba qalqalah. Qabl. قبل Okay. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها Huruf dha. Dha tadi. Dha dia tak ada qalqalah. Riba. يض Dia tak ada yad. يض Okay. أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها Okay. أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به
ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله Kaf, tak, tak. تك Betul. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Okey, bagus. Nazim. Kita dapat dah kan dengung tu kan? Okey. Dengung. Selalu lupa okey. dekat cough tu. Kau kan? Selalu Okey. selalu lupa dia tu huruf ikhfa hakiki juga kan. Okey. Tapi okey dah tu. Sikit je. Okey. Okay, terima Terusnya? kasih. Okey. Siapa pula? Kamu ni? Tak ada solat. Boleh baca ke? Oh ya ke? Tak payah, tak apa. Nanti send. Okey. Send. InsyaAllah. Okey, siapa? Ain. Daya nak baca? Boleh. Kak Ain ke Kak Dayah? Kak Ain, Kak Daya boleh? share. Share first. Oh, okey. Ni Okey, kita orang boleh. tengah kat tempat sama. Okey, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت Cuba sekali. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين Tak. Kaf. Ada hams. أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو Yang tu ولكم berhenti. Kalau berhenti dia jadi adu. Adu. عدو Mm-mm. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Okey, bagus. Seterusnya, siapa? Kak Shu boleh? Kak Ain nak ke? Aja. Okay. Okey. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي Huruf dal, kurung. لذ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم أوفي بعهدكم. وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي bunyi macam les macam huruf sin sikit kan. لذ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي Dal tu dia tak ada bunyi tak ada. Dia zalidu. Kita keluarkan lidah, kita sentuh je. Jangan tekan. Dia tak ada za.
Dia tak ada bunyi tak ada. Okey. Okay. لذ Hmm. لذ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Okay. Bagus. Seterusnya, siapa pula? Surat 8. Kak Syu. Boleh. Okay. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر وإذ فرقنا Dal tu, dal dia tak ada qalqalah. Wa il faraqa. Qaf ada qalqalah. Faraqa. Aqa. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون lupa pula panjang. Okay. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Okay. Yang tu huruf qalqalah lah. Huruf qalqalah kan. Huruf qaf. Qalqalah ni ada 5 huruf kan. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ataupun baju dah kotor kan. Ba, jim, dal.
Baju dah. Bajim dal tu kita baca dia macam huruf I. Aba. Aja, ada. Aba. Kan. Aja. Jim tu ramai orang dia baca macam huruf shin. Aj. Kan. Dia tak ada huruf, dia tak ada bunyi hams. Tak ada bunyi angin. Aja. Dia tak ada kan. Huruf jim. Huruf ketiga huruf dal. Ada. Kan. Ada. Okey. Ni semua huruf I. Kita bunyi macam dia huruf I. Yang seterusnya qaf dengan ta. Qaf ta kita baca macam huruf O. Aqa. Qa. Dia bukan aqa. Ta pun sama. Aqa. Kan? Aqa. Tapi kita tak perlu nak muncung mulut kan. Bukan aqa. Tak payah dia. Kita letak betul-betul. Makhraj huruf tu kita letak betul-betul dekat pangkal lidah dalam sana kan. Qa. Dia akan automatik keluar. Aqa. Tak perlu kita muncung. Dia dah keluar dah bunyi qa. Dia tak ada bunyi aqa. Dia aqa. Sama dengan ta. Ato. Kan? Dia tak ada ato. Ato. Okey. Tu huruf qalqalah. Okey. Terima kasih Saya tadi. terus. Okey. Terusnya muka surat 9. Tak Aisyah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Idza qulna dkhulu Okey. Dal. Sama juga. Dal ni dia tak ada qalqalah. Qalqalah ada 5 huruf je. Selain huruf 5 huruf tu, semua tak ada. Tak ada wa idza. Ada wa id. Okey. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا Ta panjang. Min husnata. Shin pun sama. Shin dia tak ada qalqalah. Asyara. Ada asyrata. Okey. عشرة فانفجرت منه اثنتا Min tak ada ngom. Minhu dia tak ada ngom. Bukan min. Tak ada. Minhu. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس شربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Yang ni pun sama. Zai. Huruf Zai. Mirriz. Zai ni selalu orang buat ada qalqalah. Dia tak ada. Mirriz. Bukan riz. Mirrizqillah. Rizqillah. Okey. واشربوا Mm-mm. واشربوا من رزق
الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج عنا sekali واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير Betul? أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Okey. Huruf apa? Kak Aisyah pun huruf Qaf pun dia kena keluarkan lagi kan? Keluarkan suara. Dia kadang-kadang keluar, kadang-kadang dia masuk dalam. Contoh masuk dalam bi ghairil haqq. Haqq. Dia apa? Lantun kat dalam. Dia kena lantun kat luar. Bi ghairil haqq. Haqq. Keluarkan. Okey. Okey. Seterusnya. Habis dah kan? Okey, satu lagi lah, satu muka surat lagi. Boleh Kak Ijah? Bukan, maksudnya seorang satu lagi boleh. InsyaAllah. Siapa nak? Terus? Saya boleh? Ija boleh? Siapa? Siapa? boleh. Kak Aisyah boleh? Ija. Kak Ijah. Boleh? Siapa? Muka surat berapa sekarang? 10 Surat 10. 10. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا apa? Kuat sikit. Khir. آخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. Sama. Jim tu jangan bunyi hams. Jangan bunyi angin. Dengan ajaruhum. Dia ajaruhum. وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا
قردة خاسئين. Kha. Kha. Bagi. Macam kita keluarkan kahak kan. Kha. Kha. Okay. خاسئين Betul. Okay. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صدق الله العظيم. Barakallah dah. Okey. Kak apa? Kak Ijah kha lah. Kha kan? Kha bagi jelas lagi. Kha. Kadang dia jadi macam memang payah betul nak bunyi dalam tu. kan dalam kan. Lagi satu huruf jim. Jim kadang-kadang dia bunyi macam angin. Macam huruf shin sikit kan. Macam contohnya cha, 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 ja. Dia macam angin, berangin kan. Jim ni dia bukan huruf yang ada angin. Huruf shin betul. Shin dia hamz, huruf yang berangin. Sha. Kalau jim dia tak ada angin. Dia ja, ja. Bunyi dia keras. Ja. Dia tak ada sha, sha. Contoh kan. Okey, dua tu je lah. Seterusnya, apa? Kak mana? Kak Daya. Ada ke? Kak Syu, Kak Aisyah boleh? Boleh. Satu lagi. Boleh? Kak Aisyah, okey, boleh? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. قال إنه يقول إنها بقرة ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعض. قلقلة نض. قل اوكي. فقلنا اضربوه ضاد tak ada قلقلة, tak ada apa? ad tak ada d. فقلنا اضربوا tak ada lantun. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم. mau bukan mau ta. Mau ta biasa. Ta. Kalau yang hams tu kalau dia ada sukun je.
At. Baru ada. Kalau dia berbaris, dia baca macam huruf T. T biasa kan? Mauta. Okay. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم Itu ada. Yang tu baru ada huruf ta kan? Thumma qasat. Set. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من Lama panjang. Lama. وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعمل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعض إلى بعض قالوا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Okay, bagus. Seterusnya, Tak sambung. apa? Boleh Kak Syu? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب Yak. Kaf. Tak ada lantunan. Tak ada keluar suara. Maka yak. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وويل لهم مما يكسبون Yak. Okay. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Okay. Okay. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة
قل أتخذتم قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى بلى من كسب بلى من ini maksud tu ya ang tu Mangka. Dia bunyi ang kan? Mangka. Okay. بلى من بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Okay. Okay. Huruf kaf tu je lah kan. Satu je huruf kaf tu bagi dia ingatlah. Ingat dia huruf bukan qalqalah, huruf hams. Kaf kan ak. Okay. Seterusnya siapa? Kak Dayah. Ada Kak Ain. Kak Dayah, Kak Ain. Ke tengah sibuk berhomeschool. Okay. Kalau tak ada, kita tengok sikit lah makhraj huruf sikit Okay, makhraj huruf kita secara ringkas lah. Secara ringkas makhraj huruf ni. Okay, makhraj huruf ni dia ada 5 bahagian. 5 bahagian. Apa maksud makhraj huruf kan? Sebelum kita pergi lebih dalam, kita tengok yang ni dululah. Okay, dia makhraj ni maksudnya tempat keluar huruf. Okay, tempat keluar huruf hijaiyah lah. Tempat keluar huruf. Okay. Dia ada 5 bahagian, iaitu yang pertama adalah al-jawf. Al-jawf ni maksudnya itulah dekat rongga kan. Rongga mulut. Dekat bahagian mulut kita. Yang terbuka tu. Bahagian tengah-tengah yang terbuka tu kan. Okay, tu al-jawf. Dekat ruang udara. Ruang udara mulut kita tu. Tengah-tengah. I, U. Huruf dia huruf mat. Huruf alif, waw, ya. Tapi bukan huruf yang huruf asal. Bukan A, wa, ya. Bukan. Yang tu makhraj lain. Yang ni dia punya mat tu. Huruf mat. Bunyi tu. I, U. Kan? Jadi nak sebut huruf al-jawf ni, kita kena buka mulut. Kan? I, U. Kena muncung mulut. Buka mulut. Muncung mulut dan I. I gerak-gerakkanlah. Ada pergerakan mulut. Yang tu yang pertama sekali. Al-jawf. Yang kedua adalah al-halq. Al-halq. Maksudnya halqum. Halq. Halq ataupun kita panggil kerongkong lah. Kerongkong kan. Okay. Kat sini dekat bahagian kerongkong kita lah. Ada 3 bahagian kerongkong. Nanti kita pergi detail lah. Okay, hurufnya ada 6. Ada 6 bahagian al-halq. Ada 3 bahagian. Bahagian hujung, pangkal. Pangkal dekat bawah sekali. Pangkal. Lepas tu dekat tengah dan dekat hujung. Pangkal, tengah, hujung. Okay, tu huruf al-halq. Yang ketiga adalah bahagian
al-khayshum. Bahagian al-khayshum iaitu bahagian hidung. Hidung. Okay, khayshum. Khayshum ni adalah huruf gunnah lah. Huruf gunnah tu adalah huruf nun dan mim. Okay, al-halq tadi halq. Huruf dia ada 6 iaitu huruf ikhfa hakiki. Huruf ikhfa. Huruf izhar. Izhar halqi. Izhar halqi kan. Sebab tu nama dia halqi. Dia keluar daripada halq. Daripada halqum. Huruf apa? Ghin, kha, ha, ain, ha, hamzah kan. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Itu semua huruf izhar. Izhar halqi. Dia keluar daripada al-halq. Yang ketiga al-khayshum, huruf gunnah. Yang keempat huruf asy-syafatain. Asy-syafatain ni dia daripada dua bibir mulut. Dua bibir mulut. Iaitu huruf ba, waw, mim dan fa. Ba, waw, mim dan fa kan. Dia huruf asy-syafatain. Dan yang terakhir adalah huruf al-lisan, iaitu daripada lidah. Yang ni banyaklah. Dia ada bahagian-bahagian dia. Ada bahagian-bahagian lidah. Ada banyak. Okay, nanti kita pergi lebih detail lah. Ini dia punya ni je, surface je. Ingat yang 5 ni lah. 5 bahagian. Al-jawf, al-halq, al-khayshum, al-syafatain dan al-lisan. Okey, itu makhraj huruf. Itu je kot. InsyaAllah. Kak Dayah dengan Kak Ain ada ke? Dah ni dah. Ada. Ada. Nak baca ke? Baca apa? Muka surat. Surat Boleh. 17. Satu lagi. Dengan budak-budak ke tu? Tak apa, nanti kalau nak hantar voice pun boleh juga. Kan nak baca pun boleh juga, ikutlah, terpulang. Nanti kita hantar voice lah. Voice, Tak voice lah Ustazah. Terlalu bising. Okey. Malam-malam. Okey, boleh. Nanti kita ni hantar Okay. Okey. Sampai situ je kot. Ada soalan ke nak tanya? Faham ke kita punya pelajaran hari ni? Meriah. Itulah. Banyak juga Banyak juga tempat Apa? keluarnya. Rupanya banyak tempat keluar. Betul, banyak. Lidah, dekat lidah tu pun ada 10. Ada 10 tempat lagi. Lidah saja. Banyak. Kan? Nanti kita pergi satu-satu. InsyaAllah. Next. Okey. Situ dulu lah kot setengah. 3:35 dah. Okey. Tak ada apa-apa lagi nak tanya? Tak apalah, tapi saya ambil pengajaran banyak nak bezakan huruf yang angin dengan huruf yang apa kutubun jadi tu kan. Apa baju dah kotor tu. Kena ada keluarkan. Betul. Qalqalah dengan hams. Banyak. Okey. Betul? Okey. InsyaAllah. Tak ada apa-apa lagi. Nanti kalau nak tanya, bolehlah PM je kan. Nanti jumpa hari Sabtu ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Kita habiskan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Kak Muni nanti hantar voice. Kak Muni semangat nak belajar tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amin. Okey. Terima kasih. Minta maaf salah silap. Kurang-kurang Okey. Assalamualaikum. Ustazah. Okey. Salam. Terima kasih Ustazah.